Hai teman-teman, Corin adalah makhluk daripada kalangan jin yang ditugaskan untuk menemani manusia sepanjang hidupnya. Kisah ini datangnya daripada Adam. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Dia duduk seorang diri di dalam bilik. Lampu malap, telefon di tangan. Tiba-tiba satu suara berbisik dalam hatinya. Tak apa, biarkan saja. Dia tersentak, dia menoleh kiri dan kanan. Tiada sesiapa. Namun panggilan ibunya tidak diangkat. Tapi suara itu jelas, tenang. Seolah-olah suara itu datang dari fikirannya sendiri. Sejak hari itu, suara itu selalu muncul. Bila ada malas solat, suara itu berkata, Tuhan Maha Pengampun, esok je. Bila dia marah, suara itu membakar, balas, kau betul. Bila Adam hampir buat dosa, suara itu memujuk. Orang lain buat hidup mereka elok je. Adam sangka itu cuma nafsu. Tapi dia tak tahu itu bukan suara dia. Suatu malam Adam bermimpi dia berdiri di hadapan cermin. Namun pantulan cermin tersenyum dulu sebelum Adam sempat bergerak. Pantulan itu berbisik, aku sentiasa ada dengan kau dari lahir sampai mati. Adam terjaga dengan nafas tercungap-cungap. Peluh membasahi dahi. Sejak malam itu, hidup Adam mula berubah. Hatinya makin gelap, dosanya makin ringan dirasa, ibadahnya makin berat di tubuh. Setiap kali dia ingin berubah, suara itu muncul lagi. Kau takkan mampu jadi baik. Suatu hari Adam bertemu seorang ustaz tua. Ustaz itu berkata perlahan, setiap manusia ada Corin. Dia tidak memaksa, hanya membisik. Adam menggigil ketakutan. Dia kuat bila iman kita lemah. Dan lemah bila kita dekat dengan Allah. Malam itu Adam sujud lama. Dia berfikir, dia berzikir, menangis, dia mohon perlindungan. Dan buat pertama kali suara itu senyap. Tidak hilang, cuma diam. Kerana Corin tak pernah pergi. Dia cuma menunggu saat iman kembali lemah. Adam bersyukur kerana pada akhirnya dia kembali kepada si penciptanya. Pengajarannya, satu, manusia masih ada pilihan. Corin hanya membisik, kitalah yang menentukan tindakan. Dua, taubat mampu menghentikan kegelapan. Kalau cerita ini beri peringatan dan pengajaran buat kita semua, jangan lupa subscribe, like dan share supaya kita semua ambil iktibar daripada kisah yang seterusnya. Bye.